Nasihatlah kepada penagih dadah, moga-moga berubah jadi insan yang berguna. Sebut diriwayatkan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Setiap benda yang mendatangkan khayal itu, namanya heroin ke dadah, benda heroin ke, candu ke, ganja ke, mopping ke, crack ke, kokain ke, ais ke, sabu ke, mak sabu ke, faham? Apa nama lagi, air batu ke apa ke, dia mengkhayalkan. Ataupun arak jenis wine, jenis whisky, jenis brandy, jenis toddy, jenis ram, jenis balkadi, semua itu mengkhayalkan. Maka hukumnya semua itu adalah khamar. Jenis minum, jenis cocok, jenis bakar buah tasudu, tarik bahan tekak, jenis pil ekstasi, pil kuda, pil kera, pil lembu, yang jenis mengkhayalkan, untuk mengkhayalkan, hukumnya sama macam minum arak. Wa kullu khamrin haram. Nah, 3 golongan yang tidak akan masuk syurga, Nabi sebut salah satunya mudminul khamri, orang yang kekal menggunakan benda-benda yang mengkhayalkan sampai mati. Nampak? Tapi kalau dia bukan jenis kekal sampai mati, dia nisak, lepas tu dia bertaubat kepada Allah, dia ahli syurga.